Satu riwayat Imam Bukhari ada menyatakan bahawa apa sahaja yang kita lakukan bermula daripada niat, bermula daripada hati. Kalau kita nak buat sesuatu perkara itu perkara yang baik, dia pasti bermula daripada hati kita. Hati kita dah kata, okey, kita nak buat ni. Kita nak buat kebaikan, kita nak bersedekah pada hari Jumaat, kita nak memberi makan kepada orang ramai pada bulan Ramadan. Dan juga kita kata kita nak pergi menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan apabila kita melaksanakan tindakan tersebut, maka apa yang terdetik daripada hati itu telah kita terjemahkan melalui bicara dan tindakan kita. Dan juga dia menjadi asas kepada perkataan-perkataan ataupun kalimah-kalimah yang kita nak keluarkan. Kita biasa je dengar kan, kadang-kadang kita bercakap, orang kata, alah dia tu mulut je bising, pumpang sana, pumpang sini kan. Mulut je kasar, mulut je tajam, tapi hati dia baik. Sebenarnya persepsi itu adalah persepsi yang salah. Sebab apa? Apa sahaja yang kita katakan, apa sahaja yang kita bicarakan, dia akan bermula daripada hati kita. Kalau baik hati kita, maka itulah yang akan keluar daripada mulut dan tindakan kita. Jadi dalam bulan Ramadan ni, macam mana kita nak jaga hati kita, macam mana kita nak jaga lidah kita, macam mana nak jaga bicara kita. Ucapkanlah perkara yang baik-baik, elakkan gosip, elakkan mengumpat, elakkan membuka aib dan sebagainya. Dan saya mungkin boleh sharekan dua doa yang kita boleh amalkan ketika bulan Ramadan ini untuk menjaga hati dan lisan kita. Yang pertama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta pada Allah supaya tak bolak-balikkan hati kita, sebab kita dapat petunjuk daripada Allah, sebab kita tahu Allah yang Maha Pemberi. Minta sungguh-sungguh pada Allah, jangan bolak-balikkan hati kita. Dan doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka qalban saliman walisanan sadiqan. Kita mintalah pada Allah untuk berikan kita hati yang bersih dan juga lisan-lisan yang jujur dalam berkata-kata. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terbaik dan Allah pegang hati kita, Allah pegang bicara kita dan Allah pegang tindakan kita untuk melakukan yang terbaik. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.